Ini hari ketiga. Kita ada di Hotel Green Garden. Breakfast kita pagi ni nasi goreng, mi goreng, ayam, ada telur goreng, ada keropok, so ada air. So inilah breakfast kita pagi ni. Kita breakfast dulu. Ada bubur pun ada lagi tu kat sana tu. Ada sayur. Sayur ada buah. Ada buah-buah. Jom kita makan dulu. Ni ada bubur kat sini. Ada buah betik kat sini. Oh, ada kuih-kuih sikit. Simple-simple je kat sini. So jom kita makan dulu. Okay, sekarang kita ada dekat depan hotel Green Garden. Hotel Green Garden ni hari yang ke 3 kami di sini. So semalam dah lewat check in sebab kami sampai agak lambat sikit. Lepas makan malam terus ke hotel. Jawab perjalanan lebih kurang dalam 2 jam. So sampai agak lewat, masih letih. Terus masuk bilik tidur. So ni paginya dah pun selesai breakfast tadi di Hotel Green Garden. Hotel dia okey. Harga pun tak terlalu mahal lah. Kalau ikut pada hotel ni harga dia RM120 convert di Malaysia. Siap dengan makan breakfast tadi. Breakfast pun siap light-light je. Tak ada lah yang macam banyak sangat menu. So kami akan pack semua. Pukul 8.30 hari kami akan gerak ke Medan. Tapi itu replikanya. Raja sudah tak ada. Raja sudah tak ada. Okay, sekarang kita ada dekat Gunung Sinabung yang kita nampak dekat atas tu. Lepas tu sini adalah ladang lavender. So kat sini siapa-siapa yang nak ambil gambar dekat pokok lavender ni boleh lah. Okay. Sambil itu saya jalan ambil gambar dulu. Sebelum lagi saya akan ambil gambar dekat sana. Okay. Sekarang kita ada dekat bahagian yang lebih dekat untuk zoom Gunung Sinabung. So kalau nampak tu gunung dia, cuma tutup dengan awan sikit tu sekarang ni. Tapi nice lah untuk ambil gambar dan juga video. Cuma kalau awan dekat atas tu tak lindung bukit, jadi nice lah kalau ambil gambar. Okay, so ni kita order makan tu. Okay. Menu apa ada ni? Okay. So pagi ni kita akan ada 2 pizza. Satu pizza Sinabung pizza. Okay, yang ni paling famous lah kat Saroni Cafe tu. Yang kedua famous adalah Saroni pizza. Jadi kita rasa dua-dua lah. Dan air pula, kalau kaedah pembayaran di sini adalah kita kena masuk tu, kita kena bayar RM100,000 lah. Pecahannya RM80 untuk tiket masuk. Dia merangkumi ni lah apa ni, dia bagi voucher makan, jadi RM20,000 untuk harga parking kereta. Jadi kita akan order, contoh kalau lebih kita akan top up sendiri lah. RM80 berarti top up lebihan lah. Sekarang kita order pizza Sinabung. Sinabung ya. Pizza dia. Sekarang kami ada dekat Pasar Prastagi. Di kawasan ni ada macam-macam jualan.
Kita tengok ni kuda pun ada. Kereta kuda pun ada. Naik. Banyak juga dia nak beli buah-buah. Tengok macam dekat kamera lah. Bunga pun ada. Kawasan ni sejuk. Suhu dalam sekarang ni 23 macam tu. Kalau malam, semalam lah saya duduk dekat hotel kat sini, suhu dalam 17 darjah Celsius. Sejuk suhu dia. Ini dekat kawasan buah-buah. Ni pisang kaki. Dia rasa dia macam tak berapa manis sangat tapi lemak. Kalau sini nampak avocado dia. Ya Rabbi. Besar ni. Mari. Avokadonya. Halo. Buah avocado dia Okey ya. besar tu. Avocado. Avocado. Ni avocado dia. Lemak banget. Bawa balik ya. Halo saya. Ini kasih Avokadonya ya Allah, besarnya avocado. salah nangka. Ini Pisang cuba dulu nak. kaki. Ya, cuba tak apa. Sini. Encong lebih pusat, cuman dalamnya muring. Tapi masalahnya kita nak buat balik kat Malaysia tu mesti tak susah. Sebab kalau kita beli nak makan sekali okey lah. Tapi nak buat balik memang susah. Okay, so ni kawasan-kawasan buah lah. Tadi belah sana tu kawasan-kawasan jual baju. Okay. Ni bahagian tepi jalan ya. Kalau kita nak masuk sini, dah parking tepi ni lah. So ni sepanjang laluan dia. Masuk dalam tu ada lagi jual sayur ada, buah-buah, baju-baju pun ada lagi depan. So ni kita lalu sepanjang jalan ni lah. Lebih kurang macam Cameron. Tapi sini memang pack lah. Kita nampak macam crowded sikit. Selesai di pasar Brastagi ni, untuk kami datang ronda-ronda tengok buah-buah. Mungkin ada jugalah yang beli buah. Tapi kalau ikutkan buah avocado dia memang besar lah. Puas hati lah tengok buah-buah dia. So habis kat sini kami terus akan ke Medan. Jadi kita tengok sekali dekat mana kita duduk di Medan dan di mana tempat kita boleh pusing-pusing dekat Medan. Okay, sambil-sambil tu ni nampak di belakang ni barisan kuda untuk budak-budak atau sepupu yang nak naik. Dekat bahagian belah sana pun ada lagi kuda. Cuma apa yang saya perasan, kuda-kuda dekat sini diikat di belakang kuda tu dekat buntut dia supaya kuda tadi ni tak buang najis penuh di atas jalan ni. Nampak bagus kat situ lah. Okay, so see di next destination. Okay, sekarang kita dah pun sampai di Medan. Jadi kita makan dulu nasi tengah hari di Pesona Kapau Unime, restoran Padang. Okay, kita tengok dia nak sajikan menu apa kat kita ni. Menu dia macam-macam ada ni. Ikan, ayam. Jom kita tengok.
Pesona puding. Okay. Ni lauk menu Kau rasa sayur tu Nasi tak Padang. makan apa? Tu yang merah tu ada tu. Ni ada macam-macam ni. Ada Oh, daging ada. rendang, ayam masak merah, ayam rendang, pucuk paku. Apa ni? Nangka. hati tak? Nangka, Hati hati, gulai telur. Siapa nak makan hati? Hati tapi Semua tak pakai hati Tak mahu. saya makan. Okay, ambil itu. Ni antara dia lah. Ini dah. Ni ada sup daging, sup sapi. Kamu terus beli pinaya. Habis Islam semua habis jadi Kristian. Dia masalah lalu tu, masalah perang antara Osman itu kan. Malaysia dia tak percaya. Dan kerajaan Osmania itu sangat berjaya. Ini British London Sumatera. British. Ya ini British punya. British bila ada main British? Ya. Meeting London Sumatera. British Ya, besar kebun getak ke kelapa sawit juga ada. Belah kanan lapangan Merdeka. Merdeka. Sekarang kita ada dekat Masjid Agung Medan. Masjid ni di antara yang terbesar lah dalam kawasan Medan ni. Jadi kami nak sembahyang jamaah siap. So ini kita tengok dekat atas dia macam mana. So dekat sini kena buka kasut tu. Dalam tu masjid dia. Ni kawasan tempat ambil wuduk. So kita nak pergi ke tempat ruang solat ni. Okay. Dia punya tempat ambil wuduk ni, dia punya ni jubin ni susun satu. Tapi pipe ni bagus ya. Senang, simple pipe ni. Tak ada isu nak patah-patah okay. Okay. Kita masuk dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid ni 3 tingkat lah. Kubah dia luas. Solat duduk sini. Nampak dia punya mihrab depan tu tinggi. Tiga tingkat dalam ni. Allahu Akbar. Luas. Sekarang saya ada dekat tingkat 3 masjid ni. Kena naik lift. So masjid ni sebenarnya taklah fully siap lagi. Dalam 80% dah siap. Tapi tingkat atas ni tak boleh naik. So saya minta tadi untuk naik. Dia boleh naik. So ni pemandangan daripada atas lah. Untuk di bawah. Okay. Ni dekat depan mihrab depan atas ni. Terus tadi dekat bawah, yang saya solat kat bawah tadi tu. Ni pemandangan dia ruang atas. So saya rasa tadi solat Jumaat tadi ramai kot, penuh atas ni. So tempat ambil wuduk pun ada dekat tingkat 3 atas ni. Kalau lalu dekat bahagian luar tadi sebelum nak masuk, memang nampak kubah dia memang besar betul lah. Kubah atas ni. Okay. Kubah warna emas kat atas silap tadi. Masjid
Agung, Medan, Indonesia. Tu kalau nampak tempat ambil wuduk kat situ. Okay, selesai sudah solat jamak kat sini. Jamak takhir Zuhur dan Asar. Tengok dekat shilling ni, bunga-bunga dia, corak ukiran dia moden lah. Okay, jom kita terus ke destinasi yang seterusnya. Sekarang kita ada dekat rumah sulam, cari kain. Kalau ikut kain ni, duit Malaysia lebih kurang dalam RM20 lah satu selai RM20. So kita cari colour yang tak ada dekat Malaysia lah. Cantik colour ni. Kalau masuk dengan baju warna hitam, nice. So kena pandai pilih colour lah. Okay, so kat sini ada baju-baju batik ni. Baju batik ni convert fee pun lebih kurang dalam RM90. So saya ambil kain untuk bawa balik. Jadi ada lagi baju batik ni. Okay, so kat sini ada, kita beli. Dari siling-siling saya tak pasti lagi apa lagi nak beli. Beli kat sini lah kot, saya beli untuk last sebelum bawa balik. Okay, sekejap lagi kita tengok di tempat mana kita nak pergi. Tadi kita dah solat dah, so kita mai cari di shopping. Tengok sekejap lagi, next kita nak shopping tempat ni pula. Okay, so sekarang kita ada dekat kedai makan last makan malam untuk malam ni. So kita ada menu kita, ikan sekap ke ikan jenahak saya tak pasti, masak cabai ni. Ada sotong, ada sayur sup, dia macam tauhu kot. Itu tom yam. So makanan kita malam ni. Sekejap lagi habis makan kita akan pergi ke hotel untuk check in. Sekarang ada dekat Madani Hotel di dalam Pekan Medan ni, Hotel Madani. Tunggu nak check in je. Jom check in. Ni malam last lah, tidur kat sini. Besok dah balik lah.